Saya sangat gembira untuk meluncurkan Center for Responsible Technology, satu pusat kajian yang akan ditempatkan bersama dengan ISIS Malaysia dan dengan bantuan dan kelolaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Perbincangan mengenai penubuhan CERT ini telah berlaku sejak tahun lalu, di mana saya ada menyatakan kepada pengurusi ISIS Malaysia, Datuk Dr. Faiz, bahawa wujud satu keperluan untuk salah satu daripada badan kaji selidik utama dalam negara kita mengusahakan siri kajian berkaitan dengan penggunaan teknologi, sama ada teknologi baru ataupun yang belum muncul ataupun yang akan muncul, kesan kepada masyarakat dan keperluan kawal selia yang lebih rapi tanpa menyekat inovasi. Jadi ini yang saya percaya akan dapat kita usahakan setelah siri kajian dilaksana, dan insya-Allah kita akan bawa hasil dan dapatan daripada kajian CERT ini ke Jemaah Menteri, dan saya percaya proses itu akan sangat terangkum kerana saya telah meminta supaya pelbagai lapisan masyarakat, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk badan-badan kaji selidik bukan hanya dalam negara tapi juga di rantau Asia Tenggara setidak-tidaknya dihubungi dan dilibatkan supaya kita mempunyai satu pandangan yang lebih menyeluruh berkaitan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan dan kesan kepada masyarakat dan negara.